Kayu-kayu ini yang difahamkan datang daripada hutan di atas dan dihanyutkan hingga ke bawah sinilah. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah, kayu-kayu ini terhenti di sini tanpa merosakkan kampung sebelah. Kami berada di kampung Aceh Tamiang yang mana berlaku bencana baru-baru ini. Tuan-tuan boleh lihat keadaan sekarang yang agak teruk. Jadi tim Yayasan Amal insya-Allah akan membuka dapur rakyat ataupun dapur umum di perkampungan Aceh Tamiang ini. InsyaAllah teruskan menyumbang bersama kami Yayasan Amal Malaysia.